Bismillah. Ayam balado siap, sedia untuk dihidangkan. Ini hasilnya. Bahan tak banyak, simple tapi sedap. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Hari ini Rozek nak masak ayam. Kita nak buat ayam balado yang simple, cepat dan sedap. Okey, jom kita start siang ayam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Potong dulu ayam ni. Ini Rozek pakai pisau Raja Wali. Bismillah. Bahagian bontot ni Rozek buang je. Ini rare. Okey. Alhamdulillah. Okey, Rozek basuh bersih. Lemak-lemak lendir-lendir ni tarik. Bahagian ni pakai ibu jari tolak. Basuh bersih-bersih dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat, Rozek kenalkan bahan-bahan untuk buat ayam balado yang sangat simple. Ini bahan-bahan untuk buat sambal dia. Ada bawang besar, bawang merah, cili padi hijau, cili padi merah, cili besar, air asam jawa dengan sos tiram. Macam biasalah, garam perasa dengan gula. Okey, untuk ayam ni kita nak goreng dulu. Lumurkan dengan serbuk kunyit, garam. Bagi dia serata. Lepas tu kita akan goreng. Okey, dah siap dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ready untuk kita goreng ayam. Masukkan minyak untuk kita goreng. Okey, cukup. Sebelum kita nak kisar, bawang ni kecilkan dulu. Masukkan bawang putih sekali, cili padi hijau, cili padi merah, cili besar merah, patahkan dulu. Air secukupnya. Ready untuk kita kisar. Kisar jangan terlalu lumat. Okey, siap. Ready untuk kita goreng. Goreng sehingga masak. Bawah dah garing, kita dah boleh balikkan dah. Ayam goreng dah masak, dah boleh angkat. Bismillah. Bismillah. Ini yang baki tadi. Ayam pun dah masak yang ni. Alhamdulillah. Tinggalkan sikit untuk kita nak tumis balado. Bismillah, ni bahan yang kita kisar tadi. Masak sampai balado ni sampai dia pecah minyak, sampai air dia kering. Api slow je. Kalau api besar nanti sambal hangit. Macam ni okey. Ini balado yang paling simple. Tak banyak bahan dia. Dah pecah minyak. Cantik dah ni. Minyak dengan atas dah tu. Okay, Rozek letak air asam jawa, sos tiram, garam, gula. Lebihkan pun tak apa sebab balado ni dia pedas, masam-masam manis gitu. Okey, kita basuhkan.
cantik. Rozet terus letak ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dia sebati. Mesra dengan ayam. Tak perlu tunggu lama-lama. Bila semua dah mesra, rasa dah cukup, dah boleh angkat. Macam ni. Alhamdulillah, ayam balado siap. Sedia untuk dihidangkan. Ini hasilnya. Bahan tak banyak, simple tapi sedap. Bagi kuah dia. Tu dia. Okey, jom kita angkat. Bismillah. Alhamdulillah, jemput makan. Ambil peha, kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fima razaqtana wa qina azabana, amin. Kecuali benda-benda belado-belado ni. Ayam dulu. Ayam, sambal, nasi putih. Bismillah. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Jemput makan. Suapan untuk cameraman yang padu. Wow. Jemput. Cameraman nombor 2 pula, mari. Okay, isi sambal sikit kan. Cameraman ni kurang makan pedas. Penuh kasih sayang. Marvelous. Alhamdulillah. Bye-bye, jumpa dalam video.